main cerita lah. Dia cakap mau jumpa saya dekat mahkamah. Jumpa lah. Apa? Main jumpa. Aku tak mampus. Orang buat fitnah. Siap lah. Aku nak tengok. Aku kalau cakap semua ada bukti. Aku ada bukti. Aku cakap tu ada bukti. Bukan macam dia orang cakap semua tak ada bukti. Sila buat laporan menyusul kemudian. Mesti kena ambil. Kompon kena ambil. Saya yakin kena ambil. Sebab apa saya yakin kita dah buktikan dengan KMC komponen. Kita dah buktikan. Tak ada masalah. Kita dah buktikan. Tambah pula saya ada bukti kukuh yang dia buat alung. Menjadi ejen alung adalah satu kesalahan jenayah. Menjadi ejen alung adalah satu kesalahan jenayah. Kalau alung untuk kena tangkap, ejen dia untuk kena tangkap. Menjadi ejen alung adalah satu kesalahan jenayah. Kita nak sekarang ni kita nak DPN ke immigration ke review balik Messi Merah. Dia bukan setakat tu je, Tuan Lega. Dia bukan setakat tu je. Dia juga menjadi ejen. Ejen? Untuk apa-apa Ejen mana tu? Dekat Aku buat IC ikut undang-undang. Aku mohon 2019, aku dapat 2025. Kabel apanya? Kabel apanya? Aku ada bukti semua ikut undang-undang. 2019 aku mohon, 2020 baru interview polis, 2021 interview immigration, 2023 update dokumen terkini. 2024 immigration pun datang ke rumah. 2025 baru dapat IC. Korang kalau cakap tu kena ada bukti. Jangan main fitnah je. Okey? Jangan main fitnah je. Prakash tu BFF ke? Pergi tanya Tuan Prakash, BFF ke apa? Tadi Tuan Prakash dah masuk kan? Kenapa kau tak mau tanya dia kat sana? Dia kata dia nak pergi mahkamah ni. Dia kata tak takut pergi mahkamah. Orang buat fitnah. Pergilah mahkamah. Kita orang nak tengok. Kau bawa lawyer suruh lawyer kau hantar dia permission. Kau nak tengok. Nanti kau apa ni? Kau dia cakap apa? Pergilah. Kau post muka orang salah. Habis tu orang tu post muka aku tu kenapa? Hire lawyer hebat-hebat. Habis lah kau. Kau main lah jumpa aku. Habis. Kau bayar yuran. Aku tak salah. Aku takkan koyak. Mandi. Sepak. Yang koyak dia ni. Hari-hari nak live cakap aku. Hari-hari nak live aku.